Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan cara mudah untuk buat agar-agar buah naga yang segar dan sedap. Mula-mula ambil sebiji buah naga dan potong kepada dua bahagian. Kemudian potong isi buah naga kecil-kecil bentuk petak. Selepas itu keluarkan isi buah naga dan masukkan ke dalam satu bekas, asingkan dahulu. Seterusnya, masukkan 1 liter air ke dalam periuk. Masukkan 250 gram gula. Kemudian, masukkan serbuk agar-agar warna merah. Kacau semua bahan sehingga sebati. Kacau. Sementara itu, susun buah naga yang telah dipotong tadi ke dalam bekas. Apabila bancuhan agar-agar sudah mendidih, tutup api dan biarkan sedikit sejuk. Selepas itu, tuangkan bancuhan agar-agar tadi ke dalam bekas yang berisi buah naga. Tutup bekas dan masuk dalam peti ais. Selamat mencuba!